Minggu lepas, 830 unit terjual dalam masa 1 jam. Minggu ni, ada 2 rekod baru lagi dicipta oleh IQI Warrior. Pertama, 1 bilion total sale dalam masa 1 minggu. Yang kedua, 2,000 unit terjual dalam masa 2 minggu. Tak tahu nak kata apa, ni memang dah level lain dah. Sebenarnya, 2 minggu ni ada pelancaran projek baru di Pening, di Sabah, di Kelantan dan di JBCIQ. Developer projek ni adalah Azim, salah satu developer terkenal di Malaysia. Projek-projek yang baru ni ada yang duduk sendiri ataupun untuk buat long term rental ataupun untuk buat investment. Maksudnya ada operator yang akan uruskan daily rental. Cuma ada 2 poin yang saya nak kongsikan dengan anda. Pertama, permintaan property investment sama ada long term rental ataupun daily rental dengan operator ni memang tinggi. Banyak investor hari ni malas nak fikir dah uruskan rumah sewa, lantik operator untuk buat daily rental. Dengan cara ni boleh maksimalkan keuntungan. Kedua, potensi kerjaya sebagai perunding hartanah. Bayangkan dalam 1 minggu 1 bilion total sale dengan 2,000 unit terjual. Cuba kira berapa gaji, berapa komisen yang ejen akan dapat. So kesimpulan dia, permintaan property investment meningkat tinggi dan kedua, potensi kerjaya sebagai perunding hartanah untuk dapat income yang lebih. Anyway, saya nak maklumkan saya boleh bantu anda dalam property investment sama ada long term rental ataupun daily rental dengan operator. Antara projek-projek investment yang masih lagi available, contohnya di Kelantan, di Kuantan, Pahang, di KL, KLCC, di Sabah, JB, semuanya ada. So kalau anda nak cari property investment, boleh hubungi saya.